Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada Zordak Motorsport Bangi. So hari ni kita ada sebiji X70. Okey. So apa kat tangan saya ni? Kau boleh tahu ni apa dia? Ini adalah fuel filter. Okey, fuel filter. Apa guna dia dan kat mana duduk dia? First kita tengok kat mana dia duduk. Dia duduk dekat sini Okey, bila nama dia fuel filter, nama pun filter. So dia akan filter, menapis lah kotoran-kotoran daripada kata apa petrol system tu dia akan tapis. Okey, so dia ada dia punya mileage tertentu dia yang nak kena tukar. Macam ni contoh kita akan letak lebih kurang dalam setiap major service kita tukar fuel filter. Major service lebih kurang 50,000, 60,000. Okey, tukar fuel filter. Okey, kenapa kena tukar fuel filter? Okey, ada pengguna-pengguna S70 yang mengadu kadang dia punya minyak dia, maksudnya petrol lah, kegunaan petrol dia terlalu tinggi, consumption dia tak cantik. So salah satu sebabnya adalah fuel filter ni kotor. Okey, kalau kita buka ni, kita keluarkan kalau tak pernah tukar, minyak tu color dia hitam gelap, maknanya kotor kan. Bila kita pump dekat petrol pump tu color dia jernih. So bila dia dah kotor, dia akan keluar color hitam. Alright, so tu salah satu kenapa petrol system ataupun kau punya fuel system tak cantik, minyak kuat. Tu salah, ni salah satu sebab. Dia banyaklah beberapa benda yang kau nak kena tengok juga. Macam spark plug kan. And then nak kena tengok throttle body kalau kotor ke. And then tengok juga walnut bursting. Kalau intake valve area tu kotor, dia akan sebabkan kau punya kereta low power, tak kuat. So kau kena slam pedal minyak tu lebih sikit. Bila tekan minyak pedal lebih, minyak kuat. So kalau kotor, kena buat warna rusting. So yang ni salah satu. Kalau petrol problem ke apa, boleh tukar ini dulu kalau belum pernah tukar. Tak mahal, lebih kurang apa? RM70, right? RM70 saja. Okey, itu saja. Sama-sama.